Habis ni baru tutup. Usia hajat sejarah kemanusiaan sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga sekarang hanyalah sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. Itulah anggaran yang dibuat oleh ilmuwan unggul tanah air Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas secara ilmiah dan berlandaskan pelbagai sumber. Profesor Naqib Al-Atas berkata penentuan usia kemanusiaan penting untuk menjawab kekeliruan dan keraguan yang ditimbulkan dalam tradisi falsafah dan pemikiran barat, khususnya melalui idea evolusi yang bertentangan dengan keyakinan pencintaan manusia melalui Nabi Adam. Beliau berkata ramai Muslim kerana evolusi dikatakan berasaskan bumi yang berubah menjadi mereka umat Islam menggunakan pembuktian yang sama. Profesor Naqib Al-Atas juga berkata ilmu itu boleh dikembangkan melalui metodologi berasaskan pengetahuan terhadap hidup raja dan pemerintah dalam kerajaan serta peradaban selama sudah direkodkan dalam sejarah. Secara keseluruhan, Profesor Naqib Al-Atas mengatakan ilmu manusia keseluruhan sejak Nabi Adam hingga memasuki dunia sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. Tempoh itu mungkin agak pendek bagi penjelasan mereka meyakini proses evolusi masih berlangsung sejak jutaan tahun. Tetapi sejarah peradaban seperti yang dicatat manusia berlangsung seperti yang dicatat oleh para sains yang berumur sekitar 6,000 tahun lalu di Mesopotamia seperti Babylon, Islam dan Mesir. Penetapan anggaran yang disebabkan memiliki keberatan itu dapat digunakan oleh golongan Islam sebagai antara penunjuk berdepan dengan kekeliruan yang ditimbulkan kesan dari evolusi yang menjadi antara tiang seri pada sekularisasi Barat. Pada sekularisasi Barat. Boleh tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, sebagaimana yang dijanjikan pada hari ini, kita membawa siri yang kedua, iaitu dalam kuliah Tauhid Saintifik. Kalau dalam siri yang lepas kita membentangkan sedikit asas tentang teori evolusi dan bagaimana terdapat dalam kalangan umat Islam sendiri yang sebenarnya ramai yang percaya kepada teori evolusi ini. Dan ini berlaku di seluruh dunia sebenarnya. Bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Sebenarnya evolusi ini bukan perkara baru. Saya telah bergelombang dalam
isu ini sejak lama dahulu. Sebab tu memanglah saya ustaz, saya lepas Mesir, betul. Tetapi di antara benda yang saya suka buat waktu di Mesir ialah saya suka beli majalah Inggeris yang murah. Di Mesir bagusnya dia ada majalah terpakai atau buku terpakai dengan harga yang murah. Ada yang 1 guinea, ada 5 guinea, ada 10 guinea. Walaupun harga asal sebenarnya mahal lah kalau yang baru. Di antara majalah yang saya banyak baca, saya kumpulkan banyak, tajuknya ialah National Geographic. Tajuknya ialah American Scientist dan beberapa majalah sains yang lain lagi. Sebab tu teori evolusi bukanlah satu perkataan yang asing bagi saya. Walaupun sebenarnya tidak ada pun dalam silibus kuliah syariah tentang teori evolusi. Dan istilah evolusi juga apa-apa yang berkaitan dengan evolusi yang kedengarannya seperti saintifik. Okey? Ya, saya dah baca dah. Cumanya saya baca majalah ini dalam keadaan sudah mempunyai kesedaran bahawa manusia tidak berevolusi. Jadi cara dia berbeza lah. Perempuan pintu belakang terus tutup, menyilaukan mata saya. Okey? Jadi sebab itu apabila saya nak mentangkan tentang teori evolusi ini, akan ada mereka yang sinis yang beranggapan, oh Ustaz Rahidin lepas Azhar mana tak apa-apa tentang teori evolusi. Yang kononnya bahawa teori evolusi ini ialah berkaitan dengan bidang sains. Macam mana Ustaz nak terang pula tentang sains? Kan tak layak untuk terang dan sebagainya. Baik, layak tak layak, kita tengoklah terang mana. Sebab perbezaan pandangan. Mereka menyangkakan bahawa Ustaz tak boleh bercakap tentang sains kerana ini bidang sains, bukan bidang akidah, bidang syariah, bidang fiqh dan sebagainya. Kita katakan balik, teori evolusi bukan hanya berkaitan tentang sains, tetapi teori evolusi ada kaitan yang sangat dekat tentang akidah. Karena itulah kuliah hari ini dipaksakan juga dibuat, walaupun topik ini sebenarnya berat untuk disampaikan kepada pelajar, terutama pelajar yang baru nak kenal. Tetapi kamu kena tahu juga sebab nanti kamu akan berdepan dengan masyarakat. Nanti orang tanya tak boleh jawab. Dan kerana itulah saya mencari bahan bacaan yang banyak. Dan di antara yang saya temui dan menarik minat saya ialah tulisan Said Muhammad Naqi Al-Atas. Buku ini. Buku ini. Tak nampak. Di situ. Buku ini. Nipis saja, cuba lihat nipis. Berapa buku surat saya. Tetapi sangat hebat. Memberi jawapan yang banyak apa yang saya cuba cari. Sebab untuk jumpa seorang ilmuwan yang menentang evolusi adalah sesuatu yang sangat sukar. Malah kalau ingat saya ada beli buku. Buku yang saya beli di Mesir yang tebal tu, 3 buku ingat tak? Di antara tajuknya ialah Khaliqah. Yang bercakap tentang penciptaan alam dan penciptaan manusia, juga memasukkan menerima teori evolusi. Maksudnya teori evolusi ini telah mendominasi seluruh dunia. Sebab itulah dia memberi kesan yang besar kepada masyarakat pada hari ini. Jadi, tajuk dia ialah On Justice and the Nature of Man. Memberi keadilan tentang natural manusia itu, keadaan manusia yang sebenar itu. Kalau tidak, semua orang menyatakan bahawa manusia berasal daripada beruk berasal dari binatang lain dan sebagainya. Dan ini memberikan kesan yang cukup besar pada akidah umat Islam. Dan bagaimana dunia dibentuk pada hari ini sebenarnya berpegang disebabkan oleh teori evolusi ini yang dijadikan sebagai satu benda yang utama yang tidak boleh dinafikan dalam bidang sains. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana sebahagian negara Islam mengharapkan pengajaran evolusi dalam sebahagian negeri-negeri di barat, termasuk juga di Amerika Syarikat, telah pun mengharamkan evolusi. Pembahasan elok bagi mereka yang mendengar di rumah di mana-mana saja, tolong maklumkan sama ada suara kedengaran ataupun tidak. Kalau tak dengar, tolong maklumkan. Sebab kita ini juru audio semuanya pelajar sinar. Nak kena elok, kena tak elok. Dia saya cakap seorang-seorang.
Baik, kemuncaknya ialah apabila diterbitkan dua buah buku ini yang kemudian dikomen dalam Facebook oleh seorang kawan yang minta saya untuk ulaskan buku ini. Malah saya di WhatsApp kepada saya, di mesej pada saya melalui Facebook, minta Ustaz tolong ulas tentang buku ini. Dia kata ini penulis ni ialah orang kampung dia. Apakah buku ini apakah menepati ajaran Islam atau tidak? Ini buku tajuk dia Manusia Sebelum Adam. Ditulis oleh The Patriot, tulisan Luqman Hakim Abdul Razak. Dia seorang ahli farmasi, bukan seorang biologis. Kena faham, seorang ahli farmasi menulis tentang bidang biologi. Kan? Kemudian marah kat kita sebab kita ustaz cakap tentang sains. Dia pun bidang farmasi, apa kaitan bidang farmasi sangat dengan biologi? Buku yang kedua tajuknya Genesis 2, Safin and Nia Manusia. Safin and Nia Manusia. Yang saya tengok penulisnya Zamil Mohidin yang dikenali sebagai seorang, saya tak tahu lah dia pelajar lagi ataupun saintis, tetapi dia klaim diri dia sebagai saintis. Saya memberikan harapan yang besar buku ini ialah buku saintifik. Sebab The Patriot, dia tulis kat belakang, dia kata apa? Saya tulis. Ni The Patriot yang dia kata The Patriot merupakan syarikat penerbitan kandungan bercetak dan digital bla 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 bla. Matlamat penerbitan ini ialah menerbitkan bahan-bahan bacaan yang mempunyai nilai-nilai akademik dan ilmiah dengan misi merakyatkan semula atau mempopularkan keilmuan di kalangan masyarakat pada hari ini. Itu satu matlamat yang cukup mumpuni, cukup baik. Saya sebagai penulis, penerbit, saya merasakan The Patriot mempunyai niat yang cukup baik untuk mengeluarkan karya-karya ilmiah. Tetapi ini, bila membaca buku ini, saya yakin akademik sangat, sains sangat. Rupanya buku ini syarat dengan idea-idea bukan sains, tetapi science fiction. Dia meramalkan tentang manusia masa depan. Macam kamu tengok dalam filem-filem science fiction, filem-filem apa, Star Wars dan sebagainya. Apa akan berlaku pada manusia? Tentang manusia yang akan datang dan macam mana. Kerana kepercayaan penulis ini, manusia akan berkembang. Bahawa manusia berevolusi. Maka kedua-dua penulis ini percaya kerana manusia telah berevolusi daripada binatang lain yang tidak maju, yang tak kompleks, maka manusia moden yang pada hari ini tentu akan berkembang menjadi manusia yang berbeza. Yang pada mereka mesti lebih baik mendapat pemahaman dia. Satu benda yang saya rasa menyesal juga beli. Saya mengharapkan sesuatu yang baik, yang hebat lah menurut sains, tapi tak berjaya lah. Jadi dua buku ini saya dah baca dan kita akan ulas berdasarkan pandangan mereka, dan saya akan cuba jawab kekeliruan mereka tentang teori evolusi yang cuba mereka promosikan kepada rakyat Malaysia. Mereka secara terang-terang beriman dengan evolusi dan mereka mahu orang Melayu, orang Islam di Malaysia kembali beriman kepada evolusi. Malah mereka kecewa apabila kebanyakan orang Melayu, orang Islam tidak percaya kepada evolusi. Kan? Mereka cukup marah. Mereka kata ini lambang kebodohan. Kita tengok siapa yang bodoh. Baik, ini yang saya kata satu pandangan yang cukup berat dikeluarkan oleh seorang yang beragama Islam. Orang sekampung dengan ayah akhir. Taman lama, saya tak tahu kat mana. Taman lama. Kan orang taman tu lah yang mesej saya, Ustaz, ini tolong Ustaz tengok buku ini macam mana. Saya kata insya-Allah saya tengok. Dia ialah seorang farmasi. Okay? Dia kata dalam buku ini, dalam satu cakap saya copy terus, dia kata saya sendiri ialah seorang evolusionis. Kalau saya menyokong premis evolusi Darwin, maknanya dia percaya pada Darwin yang menyatakan manusia berkembang. Tetapi ada bawah lagi, dia juga percaya kepada creationism. Maksudnya dia percaya bahawa Allah menciptakan manusia melalui kaedah evolusi. Inilah yang dinamakan sebagai evolusi bertuhan, atau yang disebut oleh penulis ini yang cukup baik tulisan dia, iaitu theistic evolution. Okay? Evolusi bertuhan sama dengan istilah bahasa Inggeris dia, theistic evolution. Ini tulisan dia, cuba tengok. Ini sebuah buku yang sangat baik.
Ditulis oleh bukan orang Malaysia, tapi dia buat di Malaysia. Saya dah friend dalam Facebook. Tajuk dia Adam's Path Evolution, Theistic Evolution and Creation. Adam di antara teori evolusi bertuhan dan juga wahyu. Ditulis oleh Ibrahim Ibn Al-Shahad. Saya baru beli buku ini, dicadangkan oleh Dr. Abdul Rahman. Dan alhamdulillah buku ini memberi banyak jawapan tentang apa itu evolusi bertuhan yang tak ramai orang menulis. Jadi kalau lihat penulis ini beriman dengan teori evolusi. Apakah beriman dengan teori evolusi ini tidak bercanggah dengan agama Islam? Kalau kita percaya pada Darwin sepenuhnya yang menyatakan bahawa manusia atau semua hidupan berasal daripada makhluk yang spontan yang berubah-ubah, itu memang ditolak sepenuhnya awal-awal lagi. Jadi golongan ini, golongan Melayu Islam yang nak menyokong sains teori Darwin ini dan nak gabungkan dengan agama, mereka ubah suai. Mereka kata apa? Mereka kata, ya memang betul, manusia dan makhluk semua diciptakan oleh Allah, tetapi melalui teori evolusi, melalui proses evolusi maksudnya. Tatawur, perubahan sedikit dilakukan oleh Allah dengan kuasa Allah. Ini ialah penghinaan paling besar kepada Tuhan. Ini ialah penghinaan jelek, keji. Kenapa? Kerana Allah memuliakan manusia sebagai makhluk paling mulia, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebab itu ikut mereka, kan? Dengar, ikut mereka, air kencing, najis tak? Air kencing najis tak? Ada yang kata khilaf, dia tak tahu, sudah ada khilaf ni Ustaz. Baik, sebab minum air kencing tu ni. Air mandi. Air mandi najis tak? Air wadi najis tak? Air mani najis tak? Tak najis. Bukan keluar dari saluran yang sama kah? Dalam mazhab Syafi'i, okey, air mani yang keluar daripada zakar yang sama dengan air kencing dan sebagainya dianggap tidak najis. Okey, hujahnya ialah kerana Allah memuliakan Bani Adam. Kalau manusia itu suci, semua manusia ada suci, okay? Maka air mani juga adalah suci. Kalau kita kata air mani itu najis, kita berasal daripada air mani, maka seluruh kita najis. Maka awak tak boleh semayang, awak tak boleh duduk di masjid dan sebagainya, sebab awak najis, berasal dari air mani. Itu melamakan bagaimana Islam beranggapan manusia ialah makhluk yang mulia dan suci. Okay? Faham? Baik, sekarang kalau manusia itu makhluk yang mulia, kenapa Allah nak jadikan manusia berasal dari makhluk yang hina seperti buruk? Saya ulang, kalau manusia itu makhluk yang mulia, khalifah Allah, kenapa Allah perlu menjadikan manusia daripada buruk yang hina, daripada binatang? Dia faham tak? Ininya golongan evolusi bertuhan tak pernah bersoalkan. Mereka pakai guna saja. Oh, Tuhan membantu proses evolusi. Banyak cantik. Ini pembodohan ilmu, tidak saintifik dan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang menyokong hujah mereka. Tapi ini ada yang jahat yang cuba untuk memahamkan. Sebab itulah penulis ini, dia dalam buku dia ditulis lagi, dia petik daripada seorang tokoh sains, seorang evolusionis yang hebat. Dia kata adalah salah untuk menganggap penciptaan dan evolusi sebagai alternatif yang paling eksklusif. Dia kata saya seorang creationist dan evolutionist. Evolusi ialah kaedah penciptaan Tuhan atau alam semula jadi. Nampak ini kenyataan yang dipegang oleh penulis buku Manusia Sebelum Adam ini. Dia orang Islam, dia terima pandangan orang bukan Islam. Dia kata bahawa evolusi dan penciptaan bukanlah berbeza, tetapi boleh digabungkan. Oh, manusia diciptakan oleh Allah sebagai buruk dahulu, kemudian berevolusi menjadi manusia. Ini kenyataan mereka. Tak kenapa mereka kata macam ni? Sebab menurut sains tidak boleh membuktikan bahawa buruk telah berubah menjadi manusia. Bukti-bukti sains tak ada. Jadi bila benda yang tak dibuktikan oleh sains, mereka guna apa? Oh, Tuhan yang buat dengan izin Tuhan. Oh, saintifik lah sangat. Dengan izin Tuhan, evolusi telah berlaku. Terima Tuhan pula. Sedangkan ayat Quran berapa banyak yang menyatakan Allah yang menciptakan manusia. Nabi Adam yang pertama, itu jelas tidak ada khilaf.
Dan majoriti pegang bahawa Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan oleh Allah daripada tanah. Kemudian diciptakan Hawa dan sebagainya. Tapi dia tak percaya dengan ayat Quran, dia lebih percaya dengan teori evolusi. Sampai ke tahap itu. Baik, ini kepercayaan yang ditulis oleh penjulur buku ini. Tak nampak jelas ya? Saya besarkan sekejap. Saya besarkan, saya kecilkan saja. Dengar cuma berdengung. Dengar tapi berdengung. Itulah sistem dia, tak apa elok kot. Saya buanglah. Okey, cuba tengok. Ini adalah rajah yang saya reka berdasarkan apa yang ditulis dalam buku Manusia Sebelum Adam. Okey. Dulu kita faham hanya ada dua saja tentang evolusi ini. Pertama, mereka yang menyokong evolusi, yang percaya manusia berasal dari buruk. Okey. Dengan Nabil, Azim, bagi perhatian. Yang tengok buku lain. Yang kedua ialah mereka yang menolak evolusi dan percaya bahawa manusia diciptakan oleh Allah. Hanya ada dua. Satu kufur, evolution salah. Dan betulnya yang beriman ialah bahawa manusia diciptakan oleh Allah. Sekarang, okey, dia putar balik. Dia ubah slide. Dia kata ada empat kategori manusia berkaitan dengan kepercayaan tentang penciptaan manusia. Yang pertama, evolusionis. Okay. Yang atas kata evolusionis, yang percaya pada teori evolusi yang dibawa oleh Darwin sepenuhnya dan menolak penciptaan. Yang kedua ialah creationism. Creation, penciptaan. Okay, creationism ialah percaya bahawa manusia telah diciptakan oleh Allah. Ini yang kedua. Tetapi creationism tak semestinya orang Islam. Okay? Orang Islam mesti percaya kepada creationism, bahawa manusia telah diciptakan. Tetapi creationism tak semestinya Islam. Kebanyakannya orang Kristian pun creationism juga. Orang Yahudi, mereka masih percaya bahawa manusia diciptakan dan mereka tolak Darwinism. Okey, yang ketiga ni kamu tak pernah dengar. Tapi memang ada, saya tahu. Dia istilahkan sebagai Adamic exceptionism. Adamic exceptionism. Adam ini maksudnya Adam lah. Adam exceptionism berarti pengecualian. Dalam bahasa Melayu disebut pengecualialism. Pengecualialism. Maksudnya ialah dia beriman bahawa semua makhluk telah terhasil melalui evolusi kecuali manusia. Okey, saya ulang. Dia percaya bahawa semua makhluk, kucing lah, burung, semuanya wujud berdasarkan evolusi. Dia berkembang menjadi makhluk yang ada pada hari ini. Kecuali Adam AS. Dan sebahagian orang Islam di Malaysia beriman kepada konsep ini. Dia terlupa bahawa Al-Quran juga menyebut bahawa semua binatang telah diciptakan secara sempurna tanpa ada evolusi. Siapa masih ingat kelas falsafah kita pernah belajar dulu dalam buku bercerita tentang kata betul evolusi berlaku. Kata betul evolusi berlaku. Baik. Kita telur ayam. Susah nak dapat hari ini. Kita telur ayam. Kalau nak ciptakan ayam, kita nak ciptakan ayam dahulu atau telur dahulu? Kita lebih evolusi. Apa yang perlu bertukar dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Sudah. Ayam dulu. Katalah ayam dulu. Kalau keluar seekor ayam, bertukar dia burung, tukar dia ayam. Macam mana ayam ni nak masakan telur kalau dia tidak perlu mengawat? Dia perlu macam tidak. Kan, untuk dia membiak dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi, benda ni yang tak boleh jawab. Kita orang Islam percaya bahawa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini diciptakan secara mendadak, spontan, mendadak dan siap lengkap sebagaimana yang ada. Cuma dia ada spesies yang berbagai. Manusia pun muka macam lain. Kamal orang Melayu, tapi dia spesies manusia lah. Dia tetap manusia. Banding dengan orang putih pun orang barat pun manusia. Tapi dia bangsa yang berbeza. Kucing. Kita ada kucing kampung. Putih macam ni. Kita ada kucing siam dan gebu tu. Kita ada kucing yang bulu pun tak ada. Burung. Spesies burung pun tak. Burung-burung yang burung. Apakah perbezaannya itu menyatakan dia ini spesies yang beza?
kita tetap panggil dia burung. Ikan lagi banyak. Kan? Ikan di sungai, ikan di laut dalam. Perbezaan yang banyak bukan berarti berlaku perubahan, tetapi dia sama saja. Yang keempat ini yang diperkenalkan oleh penulis dan disebut sebagai evolusi bertuhan atau artistic evolution, yang diperkenalkan. Di barat pun dah ada orang Islam yang nak beriman dengan Allah, dengan Al-Quran, dan nak beriman juga dengan teori evolusi. Sebab dia mengangkatkan teori evolusi ini sepenuhnya saintifik dan kebenaran. Bila gabung dengan Al-Quran, tak sama. Lalu dia ubah suai ayat Al-Quran, hadis mengikut kepercayaan Darwinism. Ini yang cuba dibuat oleh penulis ini. Jahat penulis ini. Saya kata sesat, orang marah pula. Tapi itulah cerita dia. Baik, dia bentuk 4 ini. Tapi saya ubah suai, saya katakan bahawa keempat-empat ini bukan agama Islam. Sebagai Islam, dia berpegang pada satu saja. Ini Islam. Faham? Keempat-empat ini bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Sebab walaupun ada persamaan, tetapi perbezaan dia pun ada. Maka kita kena tolak keempat-empat pandangan ini. Okay, sebaliknya Islam mempunyai worldview ataupun pandangan yang berbeza tentang penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okay. Apa kepercayaan kita? Tengok, kita percaya untuk beriman. Rukun iman yang pertama apa dia? Al-imanu billah. Itu yang pertama. Semua orang hafal. Beriman kepada Allah. Tetapi kita tak huraikan sepenuhnya. Beriman kepada Allah itu menyebabkan kita salah faham tentang Allah. Sebaliknya, beriman kepada Allah itu besar. Kita beriman kepada Allah berarti kita beriman bahawa Allah telah menciptakan seluruh hidupan, termasuk manusia, haiwan dan binatang. Kalau tak beriman seperti ini, berarti kita tak beriman kepada Allah. Bila tak beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama telah gugur, maka batal seluruh iman kita. Kita apa lagi? Bahawa Allah telah menciptakan seluruh hidupan ini secara sempurna. Cakrawala ini juga diciptakan oleh Allah. Okay? Allah menciptakan seluruh makhluk dan semua spesies secara sempurna. Itu keimanan kita yang kedua. Allah menciptakan makhluk dan alam ini. Allah menciptakan semua benda, semua makhluk dengan sifat yang sempurna. Tidak berlaku evolusi, tidak berlaku perubahan. Okay? Itu keimanan yang kedua tentang Allah. Yang ketiga, Allah mentadbir dan menentukan perjalanan semua ciptaannya, termasuk alam ini dan juga perjalanan hidup setiap manusia. Ini benda yang tidak ada dalam keempat-empat pahaman yang ketiga yang tadi. Baik, kita ulang balik. Kita tengok apa yang mereka tidak ada. Evolutionist, apa yang bercanggah daripada keimanan pada Allah tadi yang saya sebut tadi, apa yang bercanggah? Tengok balik evolutionist. Dalam 4 ni mana yang bercanggah? Nombor 1 bercanggah? Yang 1 bercanggah tak? Dengan evolutionist bercanggah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Siapa yang percaya kepada evolusi, dia bercanggah dengan keimanan kepada Allah. Lari akidah dia. Okay? Baik, kita tengok yang kedua. Creationism, dia percaya bahawa Allah dah menciptakan semua makhluk. Maka yang pertama betul sama dengan dia. Tetapi dia tidak percaya bahawa Allah dah mentadbir semua perjalanan hidup makhluk dia yang bawah sekali. Maka dia juga tak sempurna iman dia. Creationism. Kebanyakan orang Kristian percaya pada creationism. Exceptional pun sama. Dia percaya Adam telah diciptakan, betul. Tetapi dia tak percaya makhluk lain juga diciptakan. Kan? Jadi pelik. Sebab perbahasan banyak ustaz-ustaz berbahas tentang penciptaan Adam. Tetapi ramai ustaz berbahas tentang penciptaan makhluk-makhluk yang lain. Ayat Al-Quran menyebutkan banyak kali bahawa Allah yang menurunkan binatang-binatang ternakan. Surah apa? Surah Al-An'am kah? Al-An'am kah? Cerita bagaimana Allah menurunkan binatang ternakan. Anzala, digunakan anzala, menurunkan. Bukan yang diciptakan di bumi, dia diturunkan. Sama seperti Nabi Adam, yang anzala diturunkan. Bukannya dia berada di ini. Dan penulis buku ini, dia punya tidak mau terima pandangan Nabi Adam ini. Dia sangat menolak bahawa Nabi Adam itu ialah manusia pertama.
sampai ke tahap dia menerima pandangan yang minoriti yang menyatakan Nabi Adam sebenarnya bukan nama seorang Nabi, tetapi ialah menggambarkan bahawa Adam itu satu manusia yang telah pun berada di bumi, dilahirkan di bumi, ditambah nama dia Eden. Eden itu kan syurga. So dia tafsirkan bila Allah sebut dalam ayat Quran bahawa Nabi Adam berada dalam syurga, maksudnya syurga di bumi. Sampai ke tahap itu, dia tak percaya Nabi Adam diciptakan dan pernah berada di syurga. Ini orang Islam ni. Dia percaya macam tu. Jadi kalau nak baca buku dia, kamu kena faham dia akidah dia lari. Ini mungkin kasar sebutan saya. Baik, tengok evolusi bertuhan. Dia kata bahawa makhluk semua diciptakan oleh Allah melalui proses evolusi. Apa yang bercanggah dengan apa yang kita tulis sebelum ni? Dia bilang 4 ciri-ciri ini. Yang 2 kita abaikan, kita kata makhluk saja. 3 ni. Dia terima tak bahawa Allah ialah pencipta? Dia terima, baik. Nombor 2, Allah menciptakan semua makhluk dengan sempurna. Dia terima tak? Dia tak terima. Dia kata Allah cipta makhluk tak sempurna. Makhluk itu berkembang sendiri dengan izin Allah. Nombor 3, Allah mentadbir seluruh kehidupan manusia. Dia terima tak? Dia tak terima. Sebab bagi dia, manusia yang menentukan takdir mereka sendiri. Jadi evolusi bertuhan kehilangan dua faktor dalam akidah ini. Berarti dia tak berpegang pada akidah yang betul. Ini yang bahaya. Dan buku ini telah pun buat di pasaran, dibaca oleh ramai orang dan penulis dia rajin buat dalam TikTok. Dan TikTok dia sebut macam itulah. Bila ada orang komen, dan kawan-kawan ustaz-ustaz yang dengar tak kenal, tegur dia dalam tu ketika live. Kan? Dia marah, dia kata ni ustaz-ustaz ni, ulama ni bodoh. Ulama ni tak belajar sains. Dia seorang belajar sains. Padahal dia akidah tak belajar. Ini masalah orang sains. Bab akidah dia tak belajar. Sebab tu saya duk cadangkan dalam bidang sains kena ada akidah. Masukkan bab akidah. Ini yang tak boleh diterima lagi ni. Sebab itu di Malaysia evolusi belum diharamkan. Sebab ustaz-ustaz tak berani nak haramkan. Dan mereka ini bukan hanya beriman dengan teori evolusi, mereka juga mempromosikan teori evolusi ini. Dan mereka merasakan bahawa orang Malaysia 70% tak terima evolusi. Itu benda yang malang. Contoh tengok, satu kajian dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, wacana tentang pendidikan evolusi biologikal di Malaysia, di mana kita sekarang, membincangkan masalah penerimaan evolusi dalam pendidikan rakyat Malaysia. Menurut Malaysia, kalangan ayat dah. Menurut mereka, penerimaan atau pemahaman teori evolusi dalam kalangan masyarakat malangnya masih sangat rendah. Ayat malangnya. Seolah kita tak percaya pada evolusi. Kesiannya mereka tak percaya pada evolusi. Kita pula kata, lah kesiannya mereka beriman dengan evolusi. Lari akidah mereka. Penat solat, penat beribadah. Tapi ibadah mereka tak diterima kena percaya pada evolusi. Kita pula kesian. Dia 70% orang tolak evolusi. 70% saya guru yang dikaji misalnya merupakan golongan Christianism. Maksudnya tak percaya tentang evolusi. 70% guru bidang sains pun tak percaya. Kan? Beberapa intelektual Malaysia menyimpulkan bahawa penerimaan yang rendah terhadap teori evolusi ada disebabkan oleh salah faham teori tersebut hasil kurang pengetahuan mengenainya. Mereka sangka kita bodoh tentang evolusi. Dan inilah idea orang evolusi. Bila dia tak boleh jawab, dia akan kemukakan istilah-istilah sains yang orang awam tak faham. Saya dah membaca kita tentang evolusi ini lama. Awak nak bohong apa lagi dekat saya? Apa yang tak ada lagi? Nanti saya tengok macam mana istilah mereka ini mempermainkan istilah sampai kita mendengar, oh hebatnya dia ahli sains, kita tak faham istilah. Dan sebenarnya tidak ada pun. Yang dia reka-reka. Okey? Dan dia kata mereka menekankan keperluan untuk memperkenalkan kursus biologi evolusi dalam program pendidikan awal kita untuk mendidik pengetahuan sebenar mengenai teori ini. Dia cadangkan evolusi dimasukkan ke dalam sistem pendidikan. Sekarang dah ada sebenarnya. Cuma guru sains walaupun ajar tentang evolusi, dia tak beriman dengan evolusi. Dan saya pernah ikut satu kelas Dr. Mak Rofah, kelas falsafah sains di UPM ketika itu. Saya masuk hari Khamis, waktu petang memang ada kelas. Saya akan lari daripada sepak, saya lari masuk dalam kelas.
dan dibentangkan tentang teori evolusi ini di hadapan pelajar Islam dan bukan Islam, termasuklah China, India dan sebagainya. Kemudian Dr. Marfah perkenalkan, dan kebetulan kita ada depan kita ialah Ustaz Razli Rais, penterjemah buku Harun Yahya tentang evolusi. Lepas tu dia pakai umur saya baliklah, tanya tentang evolusi. Dan apa yang Dr. Marfah terangkan tentang evolusi ialah sebagaimana yang saya terangkan. Sebab maklumat kami sama, insya-Allah. Okey, isu yang di sini kepada saya ialah bagaimana kita boleh mendidik rakyat Malaysia mengenai teori evolusi, sedangkan 70% dulu pun tak mempercayainya. Bagi saya, alhamdulillah, 70% guru telah mendapat hidayah. Kesan daripada siapa? Ini yang dia marah sangat. Kerana seorang yang dia cakap marah. Hak bawah tu. Mereka menentukan pendidikan masa depan masyarakat kita. Apa yang lebih teruk seperti disebut oleh pendidik guru ilmu menolak evolusi, bukan kerana mereka membaca dan mengkaji, tetapi kerana salah faham tentang apa sebenarnya evolusi. Tak salah faham. Kita faham evolusi dengan baik. Jangan jadikan kami bodoh. Siapa telefon tu? Baik, dia kata, mengapa orang Islam Malaysia majoritinya menolak evolusi? Ini pandangan dia. Ini ialah persoalan yang perlu difahami dalam konteks sejarah. Saya tandakan salah, fakta salah. Kita menolak evolusi bukan faktor sejarah, tetapi faktor itu. Ya, akidah. Sebab akidah bukan sejarah, bukan saintifik. Kita menolak akidah dan juga saintifik. Evolusi berlanggar dengan akidah dan tidak saintifik. Itu tadi saya yang hari ini ialah teori evolusi bukan saintifik dan melanggar akidah, merosakkan akidah. Dan sejarah penolakan ini dikaitkan dengan Adnan Oktak Harun Yahya yang dia cukup marah ini. Tetapi ini pembohongan. Kerana evolusi di Malaysia telah ditentang oleh ramai ilmuwan. Buktinya, ini tengok buku. Ini buku saya tunjuklah. Buku Harun Yahya yang saya penterjemah dia. Penipuan evolusi itu saya yang terjemah. Dan inilah buku yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya orang yang pertama bawa Harun Yahya ke sini. Dan menimbulkan satu kegawatan yang besar. Saya terjemah cetak di Mesir ketika itu. Orang-orang Melayu, pelajar-pelajar di Al-Azhar tak tahu apa-apa tentang teori evolusi. Kan, walaupun ada di tahun 3. Jadi saya buat seminar. Tapi saya disabotaj, orang Melayu tak mau dengar. Tapi saya dipanggil oleh Persatuan Penuntut Pelajar-Pelajar Indonesia di Mesir tu. Hebatlah. Indonesia ni mereka lain yang menampak pemikiran dia. Bila saya terbitkan buku ini, mereka tahu ini sebuah buku yang hebat, satu rencana hebat mesti dibuat. Dan dibuat seminar, ada 3 orang ahli panel, saya yang pertama, 2 orang lagi ahli panel lain untuk mengulas apa yang saya cakap. Di depan saya semua adalah orang Indonesia. Saya cakap di depan mereka dan pengenalan. Alhamdulillah, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang ke dalam bahasa Malaysia oleh seorang berbangsa Malaysia, tetapi diraikan oleh orang Indonesia. Orang Malaysia tak raikan. Mereka sabotaj saya. Itulah pendeknya pemikiran ustaz-ustaz. Hari ini dia tak tahu apa-apa tentang evolusi. Dan bila datang ke Malaysia, di sini diterbitkan di bawah Sabah Islamic Media, dan mereka telah mengadakan gerakan untuk menjelaskan masyarakat tentang kepalsuan teori evolusi. Dibuat oleh seluruh Malaysia. Dipanggil pensyarah-pensyarah dari luar, yang Islam, yang profesor bidang sains, tapi mereka Islam, datang terangkan. Saya ingat saya ikut satu di Ipoh, Dr. Mahdi menerangkan tentang Islam. Dia kata nama saya Inggeris lah. Naik motor Dr. Binang pergi ke Ipoh semata-mata nak ikut program seperti ini. Alhamdulillah. Dan dia kata Harun Yahya yang bertanggungjawab menyebabkan orang Malaysia meninggalkan teori evolusi. Kalau benar, alhamdulillah. Kenapa? Saya ada saham. Saya berterjemah dia. Saya ada saham. Mungkin benar. Tetapi sebenarnya teori evolusi telah ditolak oleh ilmuwan Islam sejak lama dulu. Buktinya, ini contoh 2 buku yang ditunjukkan oleh Dr. Abdul Rahman. Saya pergi rumah dia, saya mampak evolusi ini. Dia kata, dulu Ustaz, saya buka buku lama-lama. Buku ni dah kuning pun. Ditulis oleh Dr. Sulaiman Haji Nordin. Siapa kenal Haji Sulaiman? Tak kenal? Kan, saya sebut anaknya, kamu mesti kenal. Siapa anak dia? Siapa anak dia? Selama ini
Ku mencari-cari. Sama tak? Teman yang sejati. Tak kenal. Yasin. Brothers. Ini ayah dia. Ayah dia. Hebatnya ayah dia, saya baru tahu. Dia seorang yang belajar dalam bidang kimia. Biologi mungkin. Dan bila dia habis dalam kimia, dia ambil pula pengajian bidang Islam. Dia ada 2 degree. Bidang sains dan bidang agama. Jadi, bila dia menulis tentang teori evolusi, dia mengurangkan teori evolusi dengan sangat baik. Dan dia bersama menolak teori evolusi ini. Ini saya katakan contoh, nak bagi tahu bahawa ulama Islam di Malaysia dah lama menolak teori evolusi. Cuma ya, fakta seperti ini tak berkembang dalam masyarakat sebab tak masuk dalam paper, tak masuk dalam majalah dan sebagainya. Cuma bila datang hari raya, dia ada buat apa? Masalah. Dia ada buat video, dokumentari yang gambar yang cantik, yang menarik. Macam National Geographic yang kamu pasang. National Geographic menarik kan? Gambar binatang bergerak dan sebagainya. Ada kan gambar raja dan sebagainya. Jadi harusnya ya, geng dia buat benda yang sama tapi untuk melawan evolusi. Menyebabkan pengaruh dia itu tak sampai kepada masyarakat termasuk orang muda. Itu kehebatan dia. Dan mereka ini cuba tengok saya evolusi bertuhan, teknologi, ya, artikel yang ditulis di dalam website The Patriot. Dan mereka ini menggambarkan bagaimana evolusi berlaku. Cuba tengok. Sebab tekanan evolusi, gajah jadi kecil. Maksudnya gajah boleh kecil. Okay. Manusia dapat lari beratus kilometer tanpa henti sebab evolusi. Itu dia. Ini kata saintifik. Saya ikut mana ni? Ini saya tunjuk macam mereka ini keliru. 3 ilmu Islam yang membawa teori evolusi sebelum Darwin. Memang ada ilmu Islam yang beri pandangan, tapi dia tak kata manusia bahasa lebah. Tak. Dia cuma meramalkan ketika itu dengan perbezaan antara spesies ini, apakah berlaku evolusi. Memang ada. Tapi itu bukan bererti Islam menerima evolusi. Ini yang paling tunggal langgang. Evolusi level zirafah yang menjadi penyebab 2 orang saintis bergaduh. Sebab apa? Sebab Lamarck, asal usul evolusi dipergunakan oleh Lamarck. Dia kata zirafah ini ialah bukti evolusi. Asalnya dia datang macam dia, tapi leher dia pendek. Dia nak cari makan, kan, tak jumpa. Dapat pokok semua tinggi-tinggi. Akhirnya dia jenjak kepala macam tu. Lama-lama kepala dia panjang. Kemudian anak-anak itu panjang juga kepala dia macam tu. Kuat mana yang dia boleh berubah? Macam saya sebut itu. Akhirnya dia main dumbbell. Walaupun dia bijak, tapi dumbbell tu bodoh. Tapi akhirnya bijak. Dia main dumbbell, otot-otot dia naik ni. Berketak-ketak. Kan? Tapi dia dapat anak. Apakah anak dia lahir-lahir ada dia berketak macam tu? Boleh tak masa yang kita bina itu diwarisi oleh anak-anak? Kan? Ataupun Wise, dia belajar sampai PhD. Dia sebagai dia antara manusia terbijak pernah wujud pada zaman moden ini. Tapi di depan anak, apakah semua ilmu yang dia belajar hari ini, kan, di sini ini, tiba-tiba dapat pada anak dia? Dia dapat tak? Tak boleh. Yang dapat kepada anak ialah berdasarkan, cik ingat tak? Yang kita warisi kepada anak saya ni. Yang saya bawa kepada anak saya ni 2 anak saya ni, apa dia? Menarik apa? DNA. Ilmu bukan DNA. Otak-otak dia tak masuk dalam DNA. Tak berubah. Faham? Benda punya basic pun mereka salah. Kamu boleh bayangkan macam tu. Jangan ingat evolusi ini benda yang sangat saintifik. Kan tak? Baik, kita tengok daripada buku Adams, Between Evolution, Theistic Evolution and Revelation. Cuba tengok. Dia perkenalkan Adam from evolutionary perspective. Evolusi melihat Adam bagaimana? Okay. All evolutionists, atheistic or theistic, semua orang yang beriman dengan evolusi, sama ada orang itu atheis ataupun orang yang beragama theistic, bertauhid, have consensus regarding deny the existence of Adam directly and specially created by God. Kedua-dua mereka tak percaya tentang wujudnya seorang manusia bernama Adam yang telah diciptakan secara sempurna oleh Allah. Tu spontaneous tu jangan sebut spontan.
Dan spontan. Spontan tu benda Allah, tak sengaja. Adam diciptakan dengan sengaja oleh Allah. Betul tak? Spontan istilah yang salah. Spontanus maksudnya diciptakan, dia lengkap. Ada hidung, mata dia dua, telinga dia dua. Sama kita yang pada hari ini. Daripada Nabi Adam sampai hari ini. Tidak ada perubahan. Yang berubah saiz badan dia, warna kulit dia berubah, telinga mungkin dia berubah sikit, hidung dia mancung, kita tidak. Itu perubahan. Tapi hidung ada tak? Hidung kita masih dua lubang. Nabi Adam tak salah. Tak berubah. Berarti spesies Adam, mula ia diciptakan sampai hari ini tidak pernah berubah. Tapi semua evolutionist, mereka tak percaya wujudnya Adam. Sama seperti penulis buku ini. Kan? Dia sebut tadi, dia kata bahawa Adam sebenarnya tak wujud. Adam hanya satu nama. Dia ambil pandangan yang minoriti dalam Islam. Tak kenal lah tu. Okay, in their opinion, pada pandangan mereka, there was no person called Adam. Was God created supernaturally by His hand. Tak wujud Adam yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. They all agree on denying the literal interpretation of the story of Adam in the religious scripture. I still mean that there is a clear contradiction between the literal meaning of revelation to creation and the scientific fact of evolution. Sama seperti pandangan penulis ini. Dia kata tak boleh terima pandangan bahawa Allah telah menciptakan Nabi Adam. Baik, penciptaan Adam ini disebut di mana? Dan kita percaya hari ini disebut di mana? Ya, pertama dalam Al-Quran lagi. Dalam Injil. Dalam Injil, dalam Bible disebut benda yang sama. Lagi. Dalam Taurat, dalam semua kitab suci menyebut bahawa Adam telah diciptakan. Tiba-tiba mereka ini menolak sepenuhnya. Anak juga kenapa? Hanya kerana ia bercanggah dengan penemuan sains. Maksud penemuan sains, ia bercanggah dengan teori evolusi, bukan dengan sains. Saya membuktikan sebaliknya. Sebab bila dibuat satu projek, namanya Projek Adam. Bukan filem tu. Namanya Projek Adam. Tujuannya ialah mengumpulkan semua DNA seluruh dunia, semua bangsa. Tujuannya ialah membuktikan bahawa evolusi berlaku. Tapi yang mereka temui ialah manusia di seluruh dunia ini mempunyai jaringan DNA yang sama. Ada perbezaan tetapi mempunyai persamaan. Nak kena di-trace balik dua benda balik, dia kembali pada satu bapa, iaitu Nabi Adam AS. Sebab tu kita dalam Islam, lelaki atau perempuan, kita dibin dan dibintikan kepada siapa? Kepada ayah, kepada ashab, kan? Kepada Cikgu Jo, kepada Razaluddin. Mana boleh mak dah lahirkan anak teruk-teruk, sakit-sakit, tiba-tiba pun nama ni kan, Abdullah sakit bin nama mak nama boleh tak? Kenapa Islam suruh bernama pak bukan nama mak? Kan? Ini yang dipertikaikan. Kenapa mereka yang lahir anak luar nikah ataupun mengandung sebelum berkahwin tidak boleh diberi nama kepada bapa tu, lelaki tersebut? Kerana dalam tubuh kamu hanya mewarisi DNA lelaki. Faham tak? Yang berasal daripada Nabi Adam. Yang Hawa sudah ada. Yang Adam sudah ada. Sebab tu dalam lelaki itu yang ada DNA. Dalam perempuan seperti Maryam ini, dia ada DNA daripada saya. Yang saya bawa daripada bapak saya, datuk saya sama dengan Nabi Adam. Benda tu kekal. Jadi projek Adam ini membuktikan bahawa semua manusia sebenarnya bersaudara. Walaupun kita berbeza dari segi bentuk, rupa dan sebagainya, kita bersaudara kerana kita disatukan oleh Adam AS. Dan ini mengejutkan saintis. Yang mereka buat projek ini nak buktikan bahawa evolusi berlaku. Tapi sekali lagi, evolusi tak berlaku. Baik, kemudian atheistic evolution. Cuba tengok. Atheistic evolutionists deny the existence of Adam entirely. Evolusi yang etis, maksudnya etis yang tak ada agama, mereka menolak kewujudan Adam sepenuhnya. Proceeding from the ideology of denying any act of creation, supernatural or metaphysical being who was the first cause of existence. Kerana mereka menolak ideologi bahawa ada penciptaan supernatural, metafisik. Mereka menolak bahawa penciptaan manusia atau alam ini ada kaitan dengan metafisik, dengan Tuhan. Maksudnya mudah, Tuhan tidak ada.
Sebab tu mereka etis. And from confining themselves to materialism and scientism. Dan mereka berpegang pada fahaman pertama materialism, kedua scientism. Ini istilah yang kamu jumpa ni. Materialism maksudnya apa dia? Semua benda berkaitan dengan benda yang dapat dilihat ini. Tidak ada roh, tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat. Materialism berpegang apa yang kita boleh kesan itu saja yang ada. Ini materialism yang sangat jahat. Yang kedua ialah scientism yang disebut dalam sejarah itu. Yang itu fahaman apa dia? Apa istilah dia? Apa istilah dia? Empiricalism. Fahaman empiricalism sama dengan scientism. Apa yang tak boleh dibuktikan oleh sains, dia anggap tak benar. Kebenaran ialah apa yang boleh dibuktikan oleh sains. Inilah kebodohan yang paling besar sekali dalam sains. Dan dia menolak sebenarnya kewujudan Tuhan, kitab-kitab suci dan sebagainya. Dan kebanyakan golongan etis evolution ini menolak sepenuhnya cerita ataupun kisah tentang Adam dan Hawa, dan malah mereka menolak wujudnya Tuhan, dan mereka menolak kitab Al-Quran ke kitab Bible dan sebagainya. Mereka tolak sepenuhnya. Jadi tak peliklah kalau mereka percaya pada evolusi. Sebab itulah golongan saintis evolusi ini, evolusi dan ateism ini, mereka menerima teori evolusi. Bukan sebab dia tak saintifik, tetapi dia membuktikan bahawa Tuhan tidak ada. Karena manusia ini berasal dari makhluk lain. Makhluk lain berasal daripada satu sel yang terbentuk secara kebetulan, berarti Tuhan tidak ada. Makhluk tidak pernah diciptakan. Tuhan tidak ada. Jadi ateism percaya bukti Tuhan tidak ada, teori evolusi. Kalau kita terima teori evolusi, berarti kita menerima bahawa Tuhan tidak ada. Kena faham? Nantilah nak terang, ada, nanti cari. Kan? Tak sempat dah sebut. Ya, ada dalam Quran surah An'am. Ada yang tanya, mana ayat Quran yang kata ada? Saya tak sempat tengok, tapi memang ada. Kita dah bahaskan sebelum ini tentang Allah menurunkan ayat binatang-binatang. Tapi takkan pula Allah nak turunkan, nak sebut semua binatang yang turunkan. Dia sebut sebahagian binatang sahaja. Takkan nak sebut kucing siam, ikan. Taklah, dia sebut binatang-binatang tertentu yang diturunkan, anzala. Dan itu ditafsirkan oleh mufassir bahawa haiwan ini diturunkan daripada syurga. Allah yang turunkan. Bukan ni. Nanti saya terangkan dalam mungkin bab lain. Terima kasih kepada yang komen dan bertanya. Nanti saya akan terangkan dalam bab lain. Hari ini tak sempat, insya-Allah. Ada soalan anda. Betul tak ada? Ya, ada. Nanti saya terangkan. Terima kasih kepada Muhammad Ilham. Next time bukan kali ini. Kali ini kita tunggu pada evolution. Tak, pahaman tuan salah. Tahu saya ulama sendiri tak sepakat tentang penciptaan hidupan lain, tak. Ini pandangan yang salah sebenarnya. Nanti dalam mungkin dalam minggu depan ke nanti saya akan tunjukkan. Ini pun tidak salah. Ini betul. Dia kata salah. Tak, ini betul. Dan gambar rangka itu bukan saya ambil dari buku. Saya rangka sedikit berdasarkan kesimpulan daripada buku. Tidak ada seorang mana-mana ilmuwan yang boleh buat macam itu, tapi saya terangkan supaya kita faham empat itu, dan empat-empat itu sebenarnya terkeluar daripada Islam, supaya pelajar faham. Terima kasih kena komen, tapi tuan salah, minta maaf. Okey, kita tengok yang berikut yang pula. Tadi kita tengok dah golongan evolusionis, kemudian golongan etis. Baik, ini yang kita nak tengok yang utama sekali, iaitu evolusi bertuhan. Ini sebagaimana dicatatkan oleh buku ini, buku Adams, Between Evolution, Theistic Evolution and Revolution. Dan evolusi bertuhan ini kadang-kadang ditafikan oleh sebagian besar ilmuwan. Kita tak terima. Okay, the main reason for separating between the analysis of Western and Muslim theistic evolutionists on the account of Adam is the different position of each from the religion fundamental preach according to Christianity for Westerner and Islam for Muslim. Sebab berlakunya perbezaan di antara evolusi, teori evolusi atau evolutionist dengan evolusi bertuhan ialah sebab ada faktor Tuhan. Golongan yang evolutionist, menolak Tuhan sepenuhnya. Evolutionist dan atheist.
Jadi tak ada masalah bagi mereka. Tapi orang Islam, okey, dia nak beriman kepada Allah, ataupun orang Kristian, dia nak beriman dengan Bible, tapi dia nak terima teori evolusi. Kerana pandangan mereka, evolusi ini terbukti secara saintifik. Ini pandangan yang salah. Mereka cuba gabungkan di antara dua ini, agama, okay, dengan evolusi. Yang sebenarnya kedua-dua ini bertentangan. Mereka cuba mengharmonikan kedua-dua ini, maka lahirlah evolusi bertuhan. Dah. Kan? Saya ingat orang tak faham evolusi bertuhan. Saya mula tulis dalam Facebook banyak kali dah. Sebab saya temui benda ini salah. Okay, to be artistic evolutionist for a Christian or Jewish background means to deny the fundamental and central essence of this religion. Dia kata, kalau nak menjadi seorang evolusi bertuhan ini, daripada kadang-kadang kamu seorang Kristian atau Yahudi, kamu terpaksa menolak asas utama dalam agama tersebut. Precisely, theistic evolutionist Muslims are not considered disbeliever when they take part in interpreting the verses of Quran according to an evolutionary perspective. Sebenarnya orang Islam yang menggunakan ayat Al-Quran untuk menterjemahkan evolusi tak dianggap sebagai hipokrit. Kenapa tak? Padahal dia mengubah ayat yang sama. Okay? Evolusi dengan agama tak boleh disatukan, terutama Islam. Jadi evolusi bertuhan tidak pernah wujud. Sama ada evolusi atau Tuhan. Pilih antara satu sama dua. Jadi evolusi bertuhan ini menyebabkan orang Islam yang beriman, mereka beriman dengan evolusi sama kerana mereka menyangkakan bahawa ia tak merosakkan akidah. Tetapi saya kata, ia menjahanamkan akidah. Sebab itu ia diharamkan di banyak negara. Okay, nanti saya tunjukkan negara yang haramkan. Ini saya terangkan sikit tentang evolusi sebelum Darwin. Ada seorang nama dia Jean Baptiste Lamarck. Sebutannya mungkin macam itulah. Okey, dialah orang yang pertama memperkenalkan teori evolusi dan kemudiannya mempengaruhi Charles Robert Darwin. One of the first scientists to understand the change occur over time. Dia yang beri pandangan bahawa spesies berubah mengikut masa. Okay. State that changes are adaptation to environment occur in an organism lifetime. Dia mendakwa bahawa perubahan yang dialami oleh hidupan telah dibawa ke dalam dinasti yang berikutnya. Ini idea dia. Inilah yang dipegang oleh Darwin. Okey, tak faham apa idea dia? Ini saya tunjukkan. Ini idea dia. Kan? Inilah masuk anggapan dulu zirafah lehernya pendek. Tapi bila makanan semua di tempat tinggi, daun tempat tinggi, akhirnya dia terpaksa mendongokkan. Akan tinggi-tinggi, lama-lama leher dia menjadi panjang dengan sendiri dia. Pertama dari segi biologi pun, macam mana leher itu dia ada tulang, betul tak? Macam tak dia menjadi panjang. Kan? Leher kita dah kita buat lama-lama, boleh menjadi panjang tak? Tak boleh. Kau dah siapa rasa rendah sangat, apa Yusuf dia rasa dia rendah sangat, atau apa Muhammad, kan? Dia tengok apa Azam tinggi sangat ni, kan? Dia bergayut hari-hari nak pergi panjang, takkan panjang. Dia takkan berubah. Tapi mereka percaya, pertama zirafah ini boleh berubah menjadi panjang leher dia, dan zirafah yang leher panjang ini boleh mewariskan leher yang panjang ini kepada keturunan dia, anak-anak dia. Anak lahir, tiba-tiba leher semua panjang. Kita ni tak boleh sains dalam keadaan detail, betul tak? Tapi kita tahu ini tak mungkin berlaku. Kenapa saintis boleh terlibat pandangan ini? Mereka tahu salah. Sebab ia membuktikan Tuhan tidak ada. Faham? Ini contoh pandangan dia yang tak munasab. Ada pula. Contohnya, a blacksmith gets strong muscle from his work. Jadi contoh macam akhir tadi. Seorang tukang buat besi, dia tutup besi seluruh kan, badan jadi sasar, otot-otot, kan? And his son inherit those strong muscle. Jadi, pandangan, bila lahir anak tukang besi ini, anak dia mewarisi otot-otot yang besar tersebut. Ada siapa-siapa pernah berlaku macam tu? Putlah lahir-lahir kamu, amal lahir-lahir, dia dah ada apa yang dimiliki oleh ayah dia. Yang pandai matematik, dia pandai matematik, dan amal pandai matematik. Ada? Kalau ada macam tu senang lah. Tapi itu tak berlaku dan benar ini sangat tidak saintifik. Kenapa orang sains boleh terima pandangan ini?
Dan saya perkenalkan soal tokoh saintis moden, nama dia Michael J. Behe. Sebutan macam mana? Behe ke Behe ke tak tahu. Michael J. Behe ialah seorang saintis, dia bukan Islam, tapi dia menentang evolusi walaupun dia bukan Islam. Dia seorang saintis bahagian biochemical atau biokimia. Dia tulis banyak buku. Dia ada bukunya yang paling hebat, tajuk dia Darwin's Black Box. Kotak hitam Darwin. Dia kata apa? Okay. There is an elephant in the room full of scientists who are trying to explain the development of life. Dalam sebuah bilik ada ramai saintis, dia tengok seekor gajah dan mereka cuba terangkan macam mana gajah ini berkembang. Dia punya belalak itu macam mana? Asal dia macam mana? Dia punya gading macam mana? Dia is labeled intelligent design. Sedangkan akhirnya saintis terpaksa mengakui bahawa gajah tersebut adalah satu rekaan bijak. Apa maksud intelligent design? Bahawa semua makhluk yang ada, tidak ada makhluk yang simple ataupun yang benar. Semua makhluk luar biasa ciptaannya, yang suka dibuktikan bahawa ia berkembang. Kita diciptakan oleh manusia. Kita kira semua kecil. Cuba buat semua tengok. Kata lalat itu remeh. Cuba tengok mata lalat ada macam mana. Cuba tengok apa yang ada dalam hewan. Buat haiwan ini mustahil diciptakan secara kebetulan. Tentu diciptakan oleh seorang atau sesuatu yang mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa mengatasi manusia, iaitu Allah. Itu maksudnya intelligent design. Life on earth at its most fundamental level, it is most critical component is the product of intelligent activity. Dia kata apa? Kehidupan di bumi ini dalam peringkat yang pada asas ini ialah mempunyai komponen-komponen yang kritikal, yang rumit, yang sangat sukar untuk dibuat. Ia ialah hasil daripada aktiviti intelek. Maksudnya tentu ia dicipta oleh sesuatu yang bijak. Mustahil tiba-tiba manusia berkembang sendiri jadi seperti kita. Kan siapa yang reka mata ni? Kenapa mata duduk kat depan, bukan kat belakang? Kaji pula mata macam mana ia berfungsi, dan kita takkan berfikir macam mana mata, hidung dan semua kehidupan kita ini berlaku dengan kebetulan. Dan saintis yang berbijak macam Dr. Michael J. Behe ini, dia cerita tadi saya dengar dia punya ulasan dalam YouTube, kan ada banyak dia punya ulasan. Dia kata suatu hari saya berada di makmal dengan kawan-kawan saya, makmal biokimia lah, mengkaji tentang benda-benda ni lah, tentang makhluk kehidupan sebagainya, dan kami terfikir macam mana kehidupan ini mula tercipta. Dan saya tak dapat jawapan. Dia profesor bidang biokimia, dia tak tahu jawapan dia. Dia rasa mungkin orang yang tahu. Lalu dia lihat pada teori evolusi. Dia lihat pada teori evolusi berdasarkan biokimia, dia kata mustahil evolusi berlaku kepada makhluk. Sebab terlalu kompleks dalam tubuh kita. Kamu, termasuk saya, kita bukan saintis, kita tak mengkaji tentang tubuh ini secara detail, betul tak? Kita dapat secara luar saja. Itu pun kita masa kagum dengan manusia. Macam mana dia boleh belajar, macam mana dia boleh berfikir, macam mana dia berdiri dia dua kaki ini pun menakjubkan. Kan, kamu berdiri dia dua kaki ini, kamu senang tak? Cuba lihat kaki kamu, kamera tengok. Nak ajak kamu. Biar kamu hargai kaki kamu. Semua pendatang lain, dia 4 kaki. Berapa pun. Kau nak apa yang kaki kamu, biasakan kamu dia buruk. Pertama, kaki kamu, dia ada dua kaki. Tak, ada dua. Monyet tak. Ini memberikan kita berdiri. Monyet kita bisa tangan. Suatu monyet, dia tak kena jalan dengan betul. Dan dia tak ada tempoh dalam apa? Lepas saya buat sembilan di Rusia itu, saya duduk ke jawab nanti. Karena kita dibutuhkan di dalam semua. Monyet, dia jalan, kerana dia berdiri dua kaki, tapi dengan 4 kaki. Kebolehan untuk berdiri dua kaki, dia berikan kepada Allah. Dan itu saja. Tulang belakang yang tegak dan seperti itu. Otak kita dibuat untuk memulihkan kita. Bukan. Tak percaya, lepas kita boleh berubah. Kan?
Lumba marak yang 4 kaki, siapa nak kena? Lumba pakai 2 kaki, yang 4 kaki, mana dia ada? Sebab kita berbuat yang 2 kaki, kenapa kucing tu? Masyarakat semua dia 4 kaki. Sikit-sikit boleh lah, jumpa sikit. Sebab otak dia tak diciptakan untuk ini yang dia ajarkan tentang semua manusia. Berubah dari manusia. Otak dia tak berubah dari diri. Berubah, kemudian naik menjadi pos macam tu pun sekali tak berlaku. Tak berubah kaki, tak berubah makan. Untuk dia dengan diri, dia berubah. Itu saya, apa lagi? Itu otak dan sebagainya. Kan? Dan semakin kita mengkaji tentang manusia, semakin kita merasakan itu tak mungkin bodoh dan tak beriman. Okay? Buku dia menarik dan ada beberapa lagi penulis hebat lain lagi. Saya perkenalkan kepada kamu. Ini buku dia lah. Dan dia tulis buku lain lagi tentang Darwin. A Mousetrap for Darwin. Dia hentam, dia kritik habis-habisan. Debating Darwin. 2 debates. Is Darwinism true? And does it matter? Pertama, apakah Darwinism itu benar? Dan apakah ia perlu? Apakah ia penting? The Age of Evolution. Darwin evolved dan sebagainya. Ada lagi buku lain yang cukup banyak. Termasuk buku ini. Dan dia buat seminar yang cukup banyak untuk menentang Darwinism. Bukan dia seorang, sebenarnya ramai para saintis barat yang bukan Islam telah menolak teori Darwin ini. Hanya media saja yang masih terima lagi. Ini seorang tokoh yang hebat yang saya dengar nama ini dalam buku Harun Yahya. Dan tokoh Michael tadi tu, dia sebut, dia kata buku yang mengubah pandangannya tentang evolusi ialah buku ini. Buku yang pertama ditulis oleh Michael Denton, Evolution, a Theory in Crisis. Okay, dia tulis lama dahulu. Dan dia buku yang paling lengkap yang menyatakan bahawa teori evolusi tak benar. Kemudian baru-baru ini, dan beberapa tahun lepas, dia tulis sebuah buku lagi. Apa dia? Evolution, Still a Theory in Crisis. Jahat betul, dia pun tajuk. Dulu buku Evolusi, Theory in Crisis. Yang kedua, evolusi, teorinya masih lagi ada krisis dan masih tak boleh jawab lagi walaupun dah berapa puluh tahun dah, kan? Dan Michael Jahel tadi, dia baca buku ni, dia mula insaf tentang evolusi, menolak evolusi, dan dia bersama menentang evolusi. Dan banyak lagi buku ditulis oleh penulis yang sama, Michael Denton, The Miracle of Man. Nak buktikan bahawa manusia ini bukan evolusi, dia miracle. Penciptaan manusia adalah mukjizat. The Miracle of Cell. Maksudnya sel yang dikatakan boleh terbentuk sendiri dalam air, kemudian berubah menjadi binatang, ikan dan sebagainya, tak mungkin berlaku secara kebetulan. Sebab dalam sel ini sangat rumit. Kita belajar sains dalam bahasa Arab baru ni, kami mengkaji tentang sains. Tengok kan, bahawa satu sel itu seperti sebuah bandar yang lengkap dengan pengangkutan dia, dengan pusat pentadbiran dia, dengan tempat penghasilan makanannya dan sebagainya. Sangat lengkap dan dia sangat halus, kecil, kita tak nampak. Macam sel ini boleh tercipta kebetulan. Kebetulan ni Tuhan kan? Sebab kebetulan adalah rawak, random. Random tidak akan menyebabkan benda yang tersusun elok. Cuba ambil baju kamu, kan? Syifa. Ambil baju kamu, kan? Yang tak lipat tu, angkat rumput awak lambung. Pum. Nanti dia jatuh terlipat dengan sendirinya. Agak berlaku tak? Tak sabar. Macam mana benda macam tu kamu tak kata tak sabar dengan terciptanya benda macam ni? Manusia dan secara kebetulan. Ini lagi kompleks. Dan dia kata, tengok kata-kata dia yang cukup menarik juga lah. It's really credible that random processes could have constructed a reality. Dia kata benda pelik lah. Macam mana satu proses yang random, yang rawak, yang tak tersusun, boleh menghasilkan sesuatu yang betul, reality. We can access in every sense anything produced by the intelligence of man. Sedangkan kita tak boleh kata bahawa ni meja ni, tak meja ni. Kan? Bukan saya buat ni. Saya datang satu malam tiba-tiba kayu yang saya beli tu dia berubah menjadi meja macam ni. Kamu rasa saya cakap benar ke tidak? Ada sahabat percaya? Ustaz, saya percaya kepada Ustaz.
Ustaz cakap benar. Kita tak percaya. Sebab meja ni buat cantik, susun elok semua ni. Takkanlah buat apa dia buat yang sendiri ni. Laptop canggih ni, mahal ni, 10,000 ni. Apa Mak Zari hadiah kat saya untuk saya menulis 10,000 tau kan. Alhamdulillah. Laptop yang canggih ini dibuat yang sendiri lah. Kita tak percaya. Manusia yang buat ni jadi kilang ni ada ni. Apa Max ke apa ni kan ada. Macam mana kita percaya ni manusia yang menciptakan komputer ini tiba-tiba diciptakan secara kebetulan kan. Komputer dibuat oleh manusia berlaku secara kebetulan kan? Komputer dengan manusia ini mana yang lebih kompleks? Manusia takkan boleh komputer kan. Ini nilai 10,000, ini tak ternilai lah manusia. Okay, the whole of the evolutionary paradigm atomic system is so powerful that it is an idea which is more than a principle of medieval astrology that a serious 20th century scientist study has become a reality for evolutionary biology. Dia kata teori evolusi ini telah menjadi satu dogma. Dogma itu apa? Fahaman yang tak betul, kepercayaan yang berasal daripada tu astrologi. Astrologi ini satu ilmu tengok nujum, faham nujum? Ilmu telik nasib dan sebagainya. Zaman pertama dulu, zaman sains tak kembang lagi. Tapi kenapa benda yang seperti ilmu telik yang tak ada asas saintifik ini tiba-tiba boleh berada dalam dunia saintis abad ke-20? Faham tak maksudnya? Bagaimana benda evolution yang tak saintifik ini tiba-tiba boleh wujud lagi pada zaman saintifik abad ke-20? Kan? Menunjukkan bahawa ada benda yang tak kenal. Dr. Robert Jastrow menyatakan dalam bukunya The Enchanted Room, Mind in the Universe, scientists has no proof that life was not the result of an act of creation. Saintis tidaklah bukti nak buktikan bahawa hidupan yang ada pada hari ini bukan terhasil daripada penciptaan. Tak ada bukti. Dan kata tercipta dari benda lain. Melainkan nak kata manusia telah diciptakan. Selesai masalah. Kita tak perlu kaji dah. Okey? Darwish ni semua ni, Abdullah, dia semua ni diciptakan. Tak cukup. Dan kita kaji benda lain pula. Ini habiskan masa berpuluh-puluh tahun nak kaji manusia dia buruk. Nak buktikan benda yang tak betul. I'm quite confused that my speculation run quite beyond the bound of true science. Darwish ni kata bahawa saya sedar bahawa speculation dia bukannya scientific, speculation. Apa maksud speculation? Andaian, teori, andaian saya ini sebenarnya melampaui sains yang sebenar. Maknanya sains tak boleh buktikan tentang manusia berkembang daripada buruk dan sebagainya. Dia pun tak percaya. Nampak percaya kenapa? Jadi inilah Charles Robert Darwin. Dia sebenarnya bukan seorang saintis hebat. Dia hanyalah seorang naturalist amatur. Apa maksud amatur? Yang tak pakar. Dia bukan pakar. Dia seorang naturalist saja. Maksudnya dia hanya mematikan hidupan dan sebagainya. Pokok, dia tengok serangga, tengok ikan, ular, sebagainya. Kemudian dia buat conclusion. Tiba-tiba inilah yang dilantik oleh masyarakat sains ini sebagai seorang Nabi. Yang ni, penulis-penulis dia beriman. Kan kitab dia apa? Kitab yang dianggap mulia, tajuknya ialah The Origin of Species. Nanti ada gambarnya. Okay? Dia yang percaya seperti ini. Baik, apa? Kita tengok. Kemudian kita tengok sikit bagaimana dakwaan evolusi ini dibatalkan oleh Syed Nakir Al-Atas. Okey, ini teori mereka. Mereka mengatakan bahawa hidupan berkembang dengan cara macam ni. Macam-macam lah. Kan ada yang macam ni, ada yang macam ni. Jadi, okey. Tengok hujung sekali. Okey, civilization yang pertama bermula pada zaman bila? Pada apa? Mesopotamia. Kan, Mesopotamia, Mesir dan sebagainya. Dan ikut sejarah kajian ekologi bahawa ia mulai dari 6,000 ke 7,000 yang ada civilization ini. Maksudnya ketika ini manusia telah berwujud. Okey. Jadi golongan evolusi percaya bahawa manusia dah wujud lama dah dalam bentuk binatang seperti ini. Faham? Dan berkembang seperti ini. Daripada monyet, jadi beruk naik menjadi ini. Dan mereka menggunakan istilah yang banyak. Homo sapien, Homo erectus, Homo habilis. Dan bawah sekali ialah
Australopithecus. Tengok tahun-tahun dia. Berapa ribu tahun? 800,000 dan sebagainya. Sampai mereka beranggapan bahawa 5 juta tahun dahulu. Okey, tengok. 5 juta. Nak seberubah jadi yang ni 3 bilion. Beza berapa bilion? 2 juta tahun untuk berubah daripada Australopithecus menjadi benda ini. Kemudian nak berubah pula dari Homo habilis. Apa tahun? 3 ke 2 bilion. Berapa? 1 bilion. Masa 1 bilion makhluk ini berubah. Kemudian berubah lagi 1 bilion lagi. Kemudian 100 tahun dan sebagainya. Ini tempoh yang mereka sangkakan perlu untuk satu makhluk berubah menjadi makhluk yang lain. Anggaran mereka. Tetapi, kena ingat. Okey? Tak faham? Tak apa, saya tunjuk lagi. Saya tunjuk. Mai, 2 orang dulu depan. Mai, Anas. Mai, Anas. Saya nak tukar sikit. Layout dia kena berubah. Anas dengan suara yang besar sikit siapa dia? Akhia. Akhia paling besar kan? Paling tough sekali. Tepang. Awak duduk sini. Boleh duduk sana. Okey. Tak boleh tu. Buat. Australopithecus. Ini yang saya lihat. Okey. Budak mata. Apa boleh dapat? Duduk. Okey. Saya ikut teori evolusi, mereka mengatakan bahawa manusia ini bukan orang yang menunjukkan mereka percaya. Homo sapiens ke Homo sapiens. Mereka kata bahawa ini manusia yang sempurna. Homo sapiens. Sedangkan mereka percaya Homo sapiens yang kacak ini, yang kacak ini berasal daripada satu makhluk dan Australopithecus. Istilah mereka reka. Kalau nak tersedia dulu. Australopithecus sebenarnya adalah sejenis monyet yang berburu. Ada kecil, boleh besar. Bila nak sampai ke sana, baru nak buat dia buku ini. Bila dia seperti ini, tentu ada banyak makhluk lain. Dia nak buat, dia buruk, dia kecil. Bulu dia tidak sebagainya. Mesti banyak makhluk-makhluk lain disebut sebagai spesies perantaraan. Yang makan sebagai spesies perantaraan. Yang dikembangkan anggota badan dia sebagai. Okey, baik, kita bagi watak berikutnya. Baik, berapa? Bagi dia. Seorang lagi, hari itu adalah Homo bukan tidak bila je Homo habis. Apa? Baik. Jadi nak membuktikan teori mereka itu betul, mereka meramalkan bahawa di tengah-tengah di antara Australopithecus dengan Homo sapiens mesti ada makhluk perantaraan. Dan ini misalnya dia bersifat daripada sikit manusia, mungkin dia baby dan sebagainya. Dan ini juga sifatnya daripada sebagainya. Allah sebelum ubah menjadi sana. Kemudian nak buktikan benda ini macam mana? Benda ini mereka nak buktikan benda yang wujud ni, makhluk yang wujud macam mana? Fosil ada. Dia sebenarnya mesti ada pada. Fosil ni ada budak sebagainya. Itu mereka mencari di seluruh dunia nak menemui fosil makhluk perantaraan. Evolusi memang berlaku, tetapi mereka tak jumpa. Yang mereka jumpa adalah, yang mereka dapat sebagai makhluk seperti ini, ialah makhluk sama ada memang
Nombor macam aku ada juga. Kan, saya dia berjumpa terbawa macam tu, mereka saya itu adalah pandangan kesian. Ini yang disebut sebagai the missing link. Link atau hubungan yang merapatkan manusia hidup dan tidak ada dan diberi masuk di hati. Mereka mendakwa kata dah jumpa. Itu sikit saja. Kalau ada, mesti banyak. Pegawai saja. Oh, mereka meramalkan. Oh, segitu. Oh, kita dapat tinggi je. Oh, boleh jadi ini, dia kita pengolahan hadis. Oh, dia ini, dia macam mana? Dia berkahwin macam mana? Lalu dia buat langkaran. Tapi itu, langkaran dia buat. Oh, macam kita membantu kecawaan. Padahal kita diadakan untuk dia boleh kata dia ada. Dia turun dan ada. Dia jawab. Ini yang dia kita pentingkan. Tapi ni, the link menjadi masalah. Jadi, ini menyebabkan evolusi terpaksa meletakkan manusia semua benda-benda. Sebab bagi times dia jawab. Benda terus mengambil maka tidak kita jadi kaum habis. Tapi sains akan buktikan bahawa oksigen terus obat-obat tersebut dia akan menjadi konflik lain. Mungkin dia akan berubah dari segi otak dan sebagainya. Perkahwinan tidak bisa. Anak ada berubah macam tu. Tapi tak berubah. Dia menjadi saya beda. Tidak tahu. Okey. Pada pandangan dulu, tiba-tiba datang isu ini tak terjawab oleh amalan ilmuwan Islam sendiri. Sebab mereka tak dapat saintifik. Lalu datanglah namanya Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas memperkenalkan satu teori manusia. Ini teori bahawa ini semua tidak wujud dan wujud ialah manusia di sini. Buktinya apa? Buktinya ialah catatan sejarah membuktikan bahawa manusia hanya bermula 7,000 ke 8,000 dahulu. Berarti manusia dah ada ketika ini. Berarti ada, sudah ada ketika ini. Ada tak? Berarti nak cerita sampai pukul 2 tahun terus Malayus itu bukan manusia. Itu hewan yang Allah datangkan dari awal. Memang semua hewan datangkan, kemudian Allah turunkan dari anak. Bangsa itu pada tak? Okay? Dapat kita yang sikit. Ada orang yang gambar, ada yang gambar. Kalian benar-benar yang gambar je. Tak senang. Jadi model macam ni. Nah. Yang tu kita juga. Dia nampak. Tak, dia nampak semua ni. Duduk belakang sikit. Jauh. Sebentar saya nak buka ni. Okey, dapat? Dapat? Boleh dekat gambar ke? Nama saya. Ayo. Dapat. Baik, kemudian muncullah teori ini dikemukakan oleh Dr. Syed Muhammad Nakib Al-Atas bahawa manusia sebenarnya ini dia cuba kaji. Oh, ini salah ni. Dia tak keluar sepenuhnya. Saya tulis lain, dia keluar lain. Jangan. Terima kasih. Sekejap, saya cari yang lain.
Ini yang sebetulnya. Yang tepi ya. Okey, boleh duduk. Sorry, boleh duduk. Okey, cuba tengok. Tak apa-apa. Tak jadi besar macam tu. Macam ni dah. Okey. Jadi Dr. Nakib atas meramalkan, mengira semula kewujudan tamadun manusia berdasarkan catatan sejarah dalam Al-Quran tentang kewujudan Nabi-Nabi. Kemudian Nabi ni pula wujud pada zaman bila. Jadi berdasarkan ini digabungkan dengan fakta arkeologi tentang tamadun-tamadun yang pernah wujud ini, maka ini rumusan yang dibuat oleh Dr. Nakib atas. Misalnya Nabi Yunus muncul 2700 tahun daripada zaman sekarang. Daripada sebelum Masihi. Nabi Sulaiman pula 2989. Nabi Daud, anak Nabi Sulaiman 3025. Tengok kita tengok conclusion dia apa. Kemudian Nabi Musa AS 3,500, Nabi Ibrahim 4,215 dan Nabi Nuh 5,565. Jadi kita nak ke belakang balik, daripada depan kita nak ke belakang balik, iaitu yang akhir sekali kita nak tengok ialah Nabi Adam AS. Diramalkan berusia 7,165 tahun, tak sampai pun 10,000 tahun. Maknanya kewujudan manusia tidak seperti yang didakwa oleh golongan evolusionis ini. Hanya mendakwa bahawa kita berusia sampai 5 juta tahun. Sebaliknya kita cuma duduk di sini saja. Manusia telah ada ketika ini. Ini bukti arkeologi yang diakui oleh semua. Okay? Yang sebelum ini mereka jumpa, ini semua ialah haiwan yang tak sama dengan manusia. Dan ini waktu teori ini dikeluarkan, keluarlah dalam akhbar bahawa umur manusia berusia 7,000 ke 8,000 tahun saja. Ini melanggar semua yang dibentangkan oleh para saintis sebelum ini, yang mereka percaya pada evolusi. Dan benda ini perlu untuk membezakan di antara kita orang Islam dengan orang yang percaya pada evolusi. Bagaimana dibuat? Berdasarkan kajian dalam sejarah. Semua persoalan ini dijawab. Okey. Dia kata sekolah dan universiti di seluruh dunia mengajar idea manusia melalui tempoh evolusi yang panjang dan sangat kompleks tetapi pintar yang disokong oleh banyak bukti empirikal. Bagi mereka, manusia yang ciptaan semua jadi dalam bentuk fizikal yang tidak istimewa. Sebaliknya, produk evolusi yang dikatakan sebagai proses pembangunan biologi dari spesies anthropoid yang berubah bentuk dan spesies dari semasa ke semasa, yang akhirnya memunculkan Homo sapiens, manusia moden, iaitu kita. Katanya pada syarahan, pada perancarannya, boleh kata ramai manusia yang sama ada generasi tua atau muda yang menjadi keliru kerana evolusi ini dikatakan berdasarkan empirikal saintifik. Sebagian sejarah dan pengarang sampai ke tahap beranggapan Adam bukanlah nama seorang manusia, sebaliknya istilah kemanusiaan keseluruhannya. Sekaligus cocok dengan idea evolusi. Nampak yang saya sebut tadi. Sebab orang Islam nak sangat bagi evolusi ini sama dengan Islam, buang pandangan tentang Adam. Padahal kewujudan Adam ini ialah benda yang qat'i. Maka sangat penting untuk menentukan usia kemanusiaan berasaskan pembuktian daripada Al-Quran dan hadis serta bukti daripada sejarah dan arkeologi mengenai anggaran manusia. Okay.
Ini tak jelas tadi. Baik. Sekarang tengok, ini petikan saya ambil daripada internet. Sebahagian daripada sekolah di Amerika sendiri telah mengharamkan Darwinism diajarkan dalam sains biologi. Kerana mereka ini golongan Kristianis yang beragama Kristian melihat bahawa mengajarkan teori evolusi ini melanggar dengan akidah Kristian mereka. Dan sebenarnya mengajarkan evolusi ini menyebabkan pelajar menjadi jahat. Sebab dia berjahat, jadi buat panjang dan buat. Itu yang boleh terjun dalam bola. Kan? Kalau manusia ada akal, tak terjun dalam bola. Kalau itu betul. Tapi jauh ni. Takut kena kaki cik. Okey. Dan ini dah berlaku di barat. Sebab tu penulis ini dia sangkakan bahawa tentangan terhadap evolusi berlaku zaman dahulu di barat. Tak, sekarang pun orang dah tentang dah. Dan ini kadang-kadang menimbulkan kemarahan daripada pihak lain. Misalnya ini contoh orang Islam yang marah apabila evolusi ditolak untuk diajarkan di negara dia, Pakistan. Dia merasakan bahawa macam mana kita nak belajar ni tanpa belajar evolusi. Dia kata apa? Teaching evolution is widely accepted in most Western countries, in spite of occasional obstacles. Sadly, this is not the case in most Muslim countries, where it is banned from many schools and colleges because it starts to contradict Islamic teaching. Saudi Arabia, Oman, Algeria, Morocco have banned the teaching of evolution completely. In Lebanon, evolution was removed from the curriculum because of religious pressure. In Jordan, evolution is taught within a religious framework. In Egypt and Tunisia, evolution is presented as an unproven hypothesis. Nampak tak? Seluruh dunia dah menolak evolusi. Malaysia bila lagi nak tolak evolusi? Sekolah Islam pun mengajar tentang evolusi. Cuba tanya. Kan? Itu saya tanya Dr. Irwan. Muslim kata Universiti Islam dalam bidang sains biologi, dia ajar apa? Tentang evolusi. Sama. Jadi Islam yang kat mana? Nampak tak? Ini negara yang telah mengharamkan evolusi, atau mereka ajarkan evolusi tapi mereka kata bahawa evolusi hanyalah satu hipotesis. Apa hipotesis? Apa hipotesis? Idea yang tak dibuktikan, unproven, dan tak dibuktikan, hanya idea. Itu yang mereka marah. Mereka nak evolusi dibuktikan. Tengok, ini contoh orang yang tak sokong evolusi diharamkan. Mereka sangka biologi sepenuhnya tentang evolusi. Dia kata biologi without Darwin, next physics without Newton and Einstein. Mereka gambarkan seolah-olah kalau biologi dia buang idea Darwin ini, biologi dia tak wujud. Itu tak gambarkan besarnya teori evolusi ini dalam sains biologi itu utamanya. Mustahil ada universiti yang mengajar biologi tanpa mengaitkan dengan Darwin. Kecuali sebab walaupun buat universiti Islam di barat. Kan? Kalau tak Darwin pun, apa biologi tak ada bidang lain? Banyak sebenarnya. Sebenarnya tanpa Darwin, barulah biologi ini boleh tumpu perhatian kajian pada benda yang munasabah. Bukan mencari benda yang tak ada. Duk cari tengkorak pokok kat mana nak jumpa. Jenuh. Jawab macam mama, apa nak ajar tu? Dan ini contoh satu lagi bagaimana telah digugurkan subjek tas Darwin ini. Di Malaysia, yang terbaru ialah golongan DAP mempersoalkan how is translated Darwin's danger to Malay. Dia kata kenapa buku Darwin menjadi bahaya kepada orang Melayu? Kenapa? Kerana ada orang yang nak terjemahkan buku ini. Buku The Origin of Species tidak terjemah ke dalam bahasa Melayu. Ini bahasa Indonesia. By means of natural selection. Pada saya bahaya sebab orang yang baca tak faham tentang evolusi, bahaya dia akan percaya inilah asal usul spesies. Ini buku yang tulis oleh Darwin yang dijadikan seolah-olah sebuah kitab suci oleh penganut evolutionist. Kenapa tak bahaya evolusi ni? Faham? Dan kerana itu saya mencadangkan bahawa dua buku ini mesti diharamkan. Kerana ia telah mencabar mempersoalkan agama.
Dua-dua sekali. Dalam Genesis awal-awal lagi dia menggambarkan bahawa manusia itu kuno kemudian berkembang menjadi moden. Evolusi manusia, evolusi tamadun dan sebagainya. Itu tak berlaku. Dan kedua-dua buku ini sangat mengecewakan dan aneh kenapa JAKIM tak ambil tindakan pada dua buku ini. Dan buku agama dia kalau sangat nak baik, nak rampas dan sebagainya. Buku ini diharamkan dan saya berharap buku ini tak dibaca oleh orang lain yang tak ada asas tentang evolusi. Kalau kamu baca, saya percaya kamu pun akan terpengaruh. Kan? Melainkan kamu dah faham. Okey? Baik, saya buka sekejap untuk soalan. Ada soalan? Soalan. 5, 4, 3, 2, 1. Berdiri semua. Evolusi juga ni pun. Tak cakap pun dia kena berevolusi. Atau siapa yang nak bercakap, bentangkan apa yang dia faham tadi. Okey, nombor 1. Nyala berdiri lah apa lembar saya. Anas, nombor 2. Darwish, nombor 3. Dia, nombor 4. Nombor 4. Abdullah, nombor 5. Tak ada nombor 5. Nombor 5. Macam mana boleh tak ada? Okey, nombor 1 dulu. Kamera tuan tengok, tuan pusing. Boleh cakap kat situ ke? Kat situ. Depan tu. Ada kamera ni? Ni ada kamera. Mama kata apa? Ya. Baik, nanti kita bawa pergi ke hospital. Baik, Nas. Main dekat sikit tak dengar. Jadi di sini sampai sekarang ada yang diminta ada sekali guna yang berkonten ini. Di sini ada penyelenggara mengharapkan negeri ini manusia yang manusia umum tapi tentang Percussionist. Pertama evolusi itu manusia makhluk kedua di Percussionism. tapi itu semua makhluk berevolusi kecuali manusia. Baik, evolusi duel itu manusia berevolusi dengan tapi pada semua teori siap malam tapi yang teori yang sebenarnya adalah evolusi itu
Allah bila mencipta semua itu sempurna. Dan juga mencipta manusia ke bawah. Allah mencipta semua haiwan dan manusia. Manusia macam manusia. Allah yang Bagus, bagus. Berikan. Jadi seperti mana yang kita tahu teori evolusi ini dapat banyak bukti sebagainya. Jadi ada perkara bukti yang dapat mengatakan teori evolusi ini adalah aspek diri. Yang mana seperti mana yang kita tahu manusia kita yang berasal daripada air mani. Kemudian di dalam Islam air mani itu tidak dianggap sebagai najis. Maka perkara ini menunjukkan bahawa Allah memuliakan manusia kerana menciptakan manusia daripada air mani dan biasa. Jadi maka secara logiknya mustahil kita berasal daripada makhluk yang dianggap lebih hina daripada manusia. Kemudian bukti yang lain adalah dari segi biologi yang mana saintis telah menyatakan bahawa penciptaan manusia yang sangat kompleks dan hebat ini menunjukkan bahawa teori evolusi adalah mustahil untuk berlaku. Maka satu sel yang sangat halus itu pun sistemnya adalah seperti sebuah pada yang sangat kompleks dan hebat. Maka teori evolusi ini adalah mustahil untuk terjadi. Kemudian menurut kajian daripada Syekh Muhammad Al-Khatib mana dari katakan tadi tentang Nabi-Nabi dan para Rasul hidup ketika mana jaraknya daripada zaman kita, dan Nabi Adam hidup sekitar 7,000 tahun. Maka ini menunjukkan bahawa umur manusia adalah sekitar 7,000 hingga 8,000 tahun. Dengan teori evolusi yang mana ada proses yang memakan masa yang sangat panjang hingga mencapai jutaan. Bagus. Ketiga sahabat, ya, ke sini. Ya, uniform mana cik? Uniform mana? Tak ada. Kenapa tak ada? Slide tu pakai slide spot tu. Ya, slide. Mic kuat sikit, buka gerak tu. Teori evolusi. Jadi teori evolusi yang kita tahu satu teori yang sangat jadi kita tahu bahawa teori evolusi ni masuk teori yang sangat tidak saintifik dan menggugat akidah manusia, menggugat akidah orang sekarang. Kita mempunyai banyak hujah tentang yang menyebutkan bahawa teori evolusi ini memang tak wujud, tak berlaku dan tak akan berlaku. Ialah contoh yang dari seorang tadi bahawasanya manusia ini telah dimuliakan oleh Allah dan banyak kali di dalam Al-Quran. Jadi kenapa Allah perlu menjadikan kita
Jadi jika pernah ini mungkin orang perlu menjadi satu bisnis makhluk yang di mungkin buruk dan sebagainya. Yang menunjukkan bahawa teori evolusi ini memang terlampau bahaya, yang mampu untuk merosak dan mencegah manusia. Bahkan teori evolusi ini telah lama ditentang, bukan baru dulu. Seperti yang ilmuwan-ilmuwan yang dalam disebutkan seperti itu, dan sebagainya. Padahal bukan sekadar orang Islam, padahal orang-orang Islam di barat juga, ilmuwan-ilmuwan dan saintis di barat juga telah menolak teori evolusi ini seperti Michael Denton dan sebagainya. Yang kerana ilmuwan-ilmuwan dan saintis di barat juga menolak kerana kita sangat bercanggah dengan yang telah mereka kaji mengenai manusia. Jadi ada juga lain yang menentang teori evolusi ini, maka teori evolusi ini sepatutnya tidak wujud dan tidak berlaku dan akan berlaku. Yang dia hanya menyebabkan seseorang itu hilang akidah dan sebagainya. Salam. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syifa. Jadi saya ingin bertanya kepada penulis Islam Al-Azhar, iaitu Ustaz Rizal Rais. Jadi sebentar tadi kita baru saja telah mempelajari tentang teori evolusi, rationalism dan jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, maklum, teori evolusi ini kedua kalinya dikemukakan oleh Charles Robert Darwin. Jadi Mudi telah memaparkan di tadi itu Charles Robert Darwin sendiri menyatakan bahawasanya pendapatnya itu sendiri lari daripada saintifik sendiri, sains. Jadi mengapa Darwin menyatakan sedemikian? Sepatutnya dia sendiri perlu mempertahankan pandangannya sendiri. Soalan kedua, bagaimana yang telah kita ketahui, teori evolusi ini merupakan satu teori yang amat bercanggah dengan agama Islam sendiri. Untuk harmonikannya sendiri, kita terpaksa membuang yang penting dalam agama. Itu kita terpaksa menyanggah bahawa Allah menciptakan seluruh makhluk secara lengkap. Jadi bagaimana orang Islam sendiri seperti golongan Batlab ni sanggup untuk mengharmonikan sedangkan mereka sudah maklum tentang perkara tersebut. Terima kasih. Baik, pembentangan ataupun ulasan yang baik daripada 3 orang pelajar, Muhammad Anas, Darwish dan juga Dia Fiqhi, dan soalan daripada Abdullah Sakif. Yang lain, tahniah jadi tukang tepuk. Tak, itu bukan benda untuk ditepuk. Lepas tu dah kita fikir nak tepuk sampai kita tak fikir untuk berfikir. Orang tepuk kita tepuk, orang pak kita mempak. Tak salah tepuk untuk beri sokongan pada kawan-kawan, tapi kita tu bila yang nak cakap, kan?
Baik, soalan yang pertama, kenapa Darwin sendiri tak percaya kepada teori dia? Sebab itu teori. Pada zaman Darwin, sains belum berkembang maju. Sebab itu bila dia tulis buku dia yang membuat andaian bahawa spesies berkembang daripada spesies yang lain, dia buat anggapan di masa depan para saintis akan menemui the missing link yang saya sebut tadi. Waktu itu tak jumpa lagi, tapi dia buat anggapan begitu. Berasaskan pada hipotesis dia, andaian dia, maka saintis cuba mencari di seluruh dunia the missing link, iaitu makhluk separuh beruk dan separuh manusia di seluruh dunia. Malah terdapat pandangan yang menyatakan bahawa ada makhluk perantaraan ini yang masih hidup. Lalu mereka pergi ke Eskimo, jumpa orang Eskimo yang tubuh mereka lebih kecil daripada orang Eropah. Mereka anggap inilah makhluk separuh beruk, separuh manusia. Dia ditangkap, dipenjarakan dan dipamerkan sebagai the missing link. Akhirnya orang yang ditangkap itu bunuh diri sebab tertekan, dilayar seperti beruk, dibaling batu dan sebagainya, macam beruk, duduk di sebelah beruk. Termasuk juga di Afrika, mereka menangkap nama dia Otter Benga nama dia. Dia seorang bapa yang ada anak sebagainya. Dia ditangkap sebab rupa dia hitam, pendek, tak macam orang Eropah. Mereka anggap dia sebagai spesies separuh beruk, separuh manusia. Ditangkap, diletakkan, dan dia anggap inilah sebagai haiwan yang membuktikan teori evolusi. Dan dia akhirnya mati juga. Dan ini menimbulkan satu fahaman bahawa makhluk manusia yang tubuh mereka itu kecil, yang tak sempurna berevolusi. Dan timbul juga fahaman, kononnya, bahawa untuk mempercepatkan evolusi manusia, manusia yang lambat berevolusi mesti dihapuskan. Maka berlakulah pembersihan etnik di mata tempat, membunuh bangsa yang lemah. Termasuk juga spesies yang bangsa yang baik tetapi sakit, tua atau sakit atau lemah, mereka mesti dihapuskan untuk mempercepatkan evolusi manusia. Tapi itu tak berlaku. Yang berlaku ialah pembunuhan, manusia menjadi lebih zalim lagi. Dan ini juga bermulanya penghambaan di mana Eropah, Kings, mereka telah mengarahkan supaya menangkap orang-orang Afrika, diburu seperti binatang, dirantai, dibawa ke Eropah dalam perjalanan yang jauh seperti binatang, sebagainya mati, dibuang ke dalam laut. Sehingga satu tempat itu disebut sebagai laut mati. Black Sea. Kerana terlalu banyak yang dibuang sampai berbusuk. Laut boleh berbusuk. Bukan kolam. Tak gambarkan banyaknya hamba abdi yang ditangkap dan mati, dibuang macam tu saja. Dan dibawa ke Eropah, dijual seperti binatang, dilayar seperti hamba abdi. Mereka buat begitu kerana mereka beranggapan teori evolusi menyatakan orang negro ini, yang hitam ini, ialah bukan manusia. Maka dia boleh diperdagangkan seperti binatang, seperti lembu, kambing dan sebagainya. Ditangkap, diperdagangkan, dihukum, diseksa, dibunuh, ikut suka saja. Dan ambil masa yang lama untuk mereka ini dimerdekakan. Kalau tidak, mereka dianggap seperti separuh binatang dan tak dilayan. Ini kesan-kesan daripada teori evolusi yang orang tak lihat, tapi kesannya ada. Belum melihat dari segi akidah, saya sebut tadi. Okey. Soalan yang kedua, kenapa orang Islam seperti penulis ini usaha mempertahankan teori ini? Dijawab oleh Dr. Syed Alatas. Kerana kebanyakan ilmuwan Islam atau orang Islam sendiri percaya bahawa teori evolusi ini telah dibuktikan melalui sains. Sebab itu mereka cuba comparekan antara dua ini, iaitu teori evolusi dengan agama. Tapi yang berlaku ialah kebincangan. Sebab itu ketika saya cakap ini, mereka yang sedang komen dalam Facebook pun banyak, terutama post yang dikeluarkan oleh Dr. Hafiz. Sebab dia sebut Harun Yahya. Orang akan mula pertikaikan Harun Yahya. Dia dah kata jangan sebut Harun Yahya ni. Dia ada isu. Kita nak bahas isu evolution, bukan Harun Yahya. Apa kata ni Harun Yahya? Nampak tu? Banyak share tu. Dan ramailah yang komen, yang sokong ada, yang kecam pun ada. Biasa saya tunjuk kepada kamu, supaya kamu tahu. Dia marah Harun Yahya, tapi teori evolusi betul. Yang dia buat betul, Harun Yahya yang bermasalah. Yang dia ditangkap sekarang, nampak? Harun Yahya sekarang. Dulu tak ada macam ni.
Tak tahu apa jadi pada dia. Tapi teori evolusi memang salah. Nampak orang tanya macam-macam. Dr. Hafiz dia sebut nama Harun Yahya dekat post ni. Saya kata jangan sebut. Kita tak bincang tentang Harun Yahya. Harun Yahya tu rosak ke salah ke? Tapi kalau idea dia betul, maka betul. Buku dia betul, tak ada yang salah pun. Kan? Yang salah ialah dia. Tapi ada yang sokong lah, ramai yang sokong. Ini antara orang yang percaya Darwin tak pernah nyatakan pun orang paksa dia menyatakan. Ini dalam pertahanan Darwin ni. Darwin tak menyatakan. Tak, Darwin menyatakan yang jelas. Syarahan, dia sebut tadi syarahan Syed Naqib. Cerita tentang Harun Yahya dan sebagainya. Kita bahas tentang evolusi, bukan Harun Yahya. Apa jumul sangat? Kan, nak kata jumul itu. Tapi baguslah. Sekurang-kurangnya hari ini mendapat penjelasan yang ni. Yang jelas dan ramai yang tengok dan orang tahu tentang buku ini. Alhamdulillah. Itulah kerja kita. Mempertahankan benda yang orang tak sebut. Dekat surah masjid pun tak sebut isu ni sebenarnya. Orang tak sedar benda ni ada. Faham? Kita tahu habislah Patriot. Habis apa Rais juga ni pun, Muhammad Rais. Ayah saya apa? Tak ada, ayah saya tak ada. Okey, setakat itu dahulu dan mudah-mudahan apa yang disebut ini menjadi teguran kepada The Patriot. Penulis sendiri mungkin dia tak sedar, mudah-mudahan dia insaf, dan selepas kita bentang macam ni kena sedia, kita akan dikecam. Saya lah akan dikecam. Tapi biasa je kecaman, apa masalah? Tak ada awak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share banyak juga, sangat banyak share. Alhamdulillah.